hari lebaran. Non muslim boleh. Nendak puasa boleh. Ada di dalam waktu di bantai tuanku hendak puasa melihat ya. Kan dia akan nyolok orang bangsa ya kiamat. Ada kiamat 2 kilo je. Dia puasa. Tak ada jalan tak. Kadang-kadang nak puasa mari 2 kilo, sini nak puasa mari 5 kilo je. Sebab orang hendak puasa kecangok. Dia kira nak cangok lah. Kalau orang nak puasa nak cangok lah. Mantap lah. Kau aja lebih lah cangok. Lagi wan ada puasa nak cangok lah. Nah, kalau Aidil Fitri khusus untuk orang yang puasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Kalau lebaran boleh setiap manusia merayakan lebaran. Saya paham ni kata Allah. Tetapi acara kita ini adalah menyambut hari lebaran, bukan Aidil Fitri. Kalau yang Aidil Fitri tu takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu orang yang menyambut lebaran Idul Fitri adalah orang yang berpuasa. Kalau orang yang berpuasa mendengar takbir mulai tadi tergetar hati apalagi orang yang tahu orang. Yang pernah tahu lah. Di mana tahu aku? Ambola mencipu sekali. Ayo nanya tu deh. Berarti Ambola. Tekan lain dua. Tekan dia. Apalagi yang buat tekan rumah, tekan anak. Tak selalu betul seperti anak cik kan keluar mahal lu nak. Tekan lain dua. Di mana kamu? Berapa tahun belakang atau kawan-kawan? Sepuak mau deh. Di mana sepuak saya? Cakap deh. Waktu mesti acara saya mereka nak saya. Sepuak mau deh. Ya benar sahaja. Kalau kita namanya Aidil Fitri, yang Aidil Fitri tadi khusus bagi orang yang puasa. Ikut puasa indah sembahyang indah sama puasa Aidil asal nak Aidil Fitri. Kalian aja. Puasa indah sembahyang tidur. Mau lebatin kelegal mana? Nah, itu konsep yang puasa. Ya, puasa di bulan Ramadan. Aku banyak pertanyaan di kalangan di luar. Tanyaan. Ini puasa tunggu. Ayo, karajo puasa ini aja. Tetapi ini nak sembahyang 5 waktu itu tunggu puasa. Iya. Ini puasa di bulan Ramadan lain. Tetapi salat 5 waktu tidak didirikan. Puasa. Kan dia dari pertanyaan ya, Pak? Kalau masalah puasa gampang kok, Pak. Haji murah kalau banyak PT. Zakat murah kalau cukup harta senisa. Puasa gampang, tetapi melaksanakan salat 5 waktu itu nampaknya, Pak. Nampaknya, Pak, ya. Tak boleh kalau buat sini kamu. Tak boleh lagi boleh deh. Asal tali, kamu cari aja jabatan nama atau kalau lagu jalan jago, Allah pempola dan dua leher dia mereka. Kau sedang kampung bola jadi coba kalau pengen apa? Nah, puasa lagi sembahyang 5 waktu tidak ada. Puasa kira-kira itu bangku. Kan itu pertanyaannya, Pak. Puasa, zakat, haji tidak sah. Guna puasa berarti barangkali ya. Ulang nak puasa tu, kenal puasa nak tu semayang tu bangku. Ngendak tu kasar, kan itu tu. Jalan nak puasa, nak lo sembahyang, ada dia pulang terlega. Puasa indah, sembahyang indah, itu indah terlihat. Kalau buat pada rumah tiada itu mak. Nasi bayi nak beli jualannya.
Allah gua juga. Pemberitahuan kepada orang kami kawanan bersyukur bersyukur kadai. Kalau sedang main kau biasa lo. Jasa rumah juga mau ya. Kalau nak rupiah hitam dewas kau baca ni eloknya. Kalau daerah jiran di Malaysia aku rupiah hitam, saya nama kayak rupiah hitam barak doa deh. Barak doa deh. Tak semua lawan kayak hitam tu. Kau kampung lah, kau pakai rupiah hitam lo. Lama lagi aku siang ni. Tembak lah macam tu kan. Bapak aturan aku ingatan kepada kita sama-sama. Kan tadi kaji kau kuno kan urusan awak, urusan awak. Ya. Ini ada kok ada anak-anak, kok ada kakak, kok ada adik, kok ada suami sendiri pun. Kalau seandainya ada suami